Calon pegawai penjara KA1, ujian psikometrik ni bukan tentang kena jadi berani saja, tapi dapat tak kawal diri dan ikut arahan. Ujian psikometrik pegawai penjara KA1 akan dijalankan pada 9 Januari 2026 pada 9 pagi hingga 5 petang, tempoh menjawab 1 jam 30 minit. Sebanyak 635 kekosongan dan 1000 simpanan untuk jawatan ni. Untuk jawatan pegawai penjara, sistem biasanya menilai kawalan emosi dan kestabilan diri, kepatuhan kepada arahan dan prosedur, disiplin dan ketahanan tekanan, integriti dan tanggungjawab dan juga keupayaan bertindak secara rasional bukan emosional. Untuk jawatan berisiko tinggi macam ni, jawapan terlalu agresif atau terlalu lembut pun sama-sama boleh jadi masalah. Contoh soalan 1, saya mampu mengawal emosi walaupun berhadapan dengan individu yang bersikap provokatif. Cadangan jawapan setuju. Ini kerana pegawai penjara perlu tenang dan stabil, bukan mudah melenting ataupun bertindak melulu. Contoh soalan kedua, saya akan tetap mematuhi arahan kerja walaupun arahan itu tidak selari dengan pandangan peribadi saya. Cadangan jawapan setuju ataupun sangat setuju. Disiplin dan kepatuhan kepada sistem adalah asas dalam perkhidmatan penjara. Tips penting hadapi psikometrik KA1. Jawab ikut peranan sebagai pegawai penjara, bukan ikut ego. Kawal jawapan ekstrim. Sistem nilai kestabilan dan konsistensi. Elakkan jawapan yang tunjuk panas baran ataupun terlalu emosional. Ingat, penjara cari calon yang boleh kawal orang lain kerana dia boleh kawal diri sendiri. Kalau nak lebih faham lagi macam mana nak jawab soalan psikometrik, boleh klik link di bio ataupun DM Cik Su untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik. Dalam dia ada tips-tips, nota, penerangan format, 200 contoh soalan beserta cadangan jawapan dan huraiannya sekali. Biasakan diri buat latih to be, insya-Allah masa exam nanti tak nervous dan rasa lebih bersedia.